Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak rayuan Datuk Seri Najib Razak dan anaknya Datuk Muhammad Nazifuddin untuk menangguhkan prosiding kebangkrapan terhadap mereka. Prosiding itu dimulakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN selepas kedua-dua mereka gagal melunaskan tunggakan cukai masing-masing berjumlah 1.69 bilion ringgit dan 37.6 juta ringgit. Pesuruh Jaya Kehakiman Suhendran Sokanathan Elias Sahiran Abdullah menolak rayuan itu selepas mendapati beliau tidak melihat sebarang kemudaratan lain yang boleh mewajarkan penangguhan. Beliau turut memerintahkan kedua-duanya membayar kos RM7,000 setiap seorang. Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa kedua-dua beranak itu perlu melunaskan cukai tertunggak selepas menolak rayuan mereka untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Hakim juga menolak hujah bahawa rayuan mereka yang masih tertunggak di LHDN seharusnya menjadi alasan untuk menangguhkan tindakan dengan berkata bahawa rayuan sedemikian tidak menghalang atau menangguhkan proses kutipan cukai. Beliau menekankan bahawa tiada petisyen kebangkrapan yang difailkan setakat ini tetapi notis kebangkrapan telah diserahkan pada April 2021 dan LHDN berhak untuk meneruskan tindakan. Kedua-dua rayuan ditolak dengan kos RM10,000 setiap satu. Keputusan ini membuka laluan bagi LHDN untuk meneruskan tindakan kebangkrapan terhadap bekas Perdana Menteri dan anaknya kecuali tunggakan cukai diselesaikan. Peguam Wee Yong Kang yang mewakili kedua-dua perayu berkata beliau telah diarahkan untuk memfailkan rayuan terhadap keputusan itu. Najib sedang merayu terhadap dua notis kebangkrapan yang berpunca daripada penilaian cukai tambahan berjumlah 1.46 bilion ringgit yang kini meningkat dengan denda dan faedah kepada 1.69 bilion ringgit. Pada 25 Jun 2019, kerajaan melalui LHDN memfailkan tuntutan terhadap Najib meminta beliau menyelesaikan cukai yang belum dibayar beserta faedah 5% tahun dari tarikh penghakiman serta kos dan lain-lain pampasan yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Tertinggi menolak rayuan mereka untuk membatalkan penghakiman ringkas Mahkamah Tinggi yang memerintahkan mereka untuk menyelesaikan 1.69 bilion ringgit dan 37.6 juta ringgit dalam cukai dan denda yang belum dibayar. Kerajaan mendakwa bahawa Najib gagal membayar cukai pendapatannya dari 2011 hingga 2017 dalam tempoh 30 hari selepas notis penilaian dikeluarkan oleh LHDN.